Di raya kedua hari ini dijemput hadir ke rumah terbuka raya iaitu Majlis Hari Keluarga PKSJ ataupun Pemuafakatan Keluarga Senyum Jempol dari keturunan Haji Awang Nayek bertempat di Dewan JPKK Kampung Paya Luas Temerloh. Saya diberitahu Allahyarham Haji Awang Nayek ni berkahwin dengan Hajah Timah dan memiliki 5 orang anak berasal dari Lubuk Rakit, kemudian berhijrah ke Kampung Pang Senam. Dari 5 orang anak tadi, jalur keturunan ini telah mencecah ke generasi ke-9. PKSJ ni apa? PKSJ ni Pemuafakatan Senyum Jempol. Kawasan Lubuk Kecil itu adalah kawasan, kalau tengok dalam gerai, dia kawasan Senyum Jempol dia panggil. Itu dinamakan keluarga ni. Asalnya dari di mana tadi? Asalnya di Kampung Lubuk Kecil. Ya, Lubuk Kecil ini. Lubuk Kecil. Lubuk Kecil ini sebelum Lebok Seberang. Kalau ikut jalan lama. Jalan lama. Selepas Tanya Batu, Kuala Temerloh. Lepas Kuala Temerloh, Lubuk Kecil. Oh, Lubuk Kecil. Lubuk Kecil. Baru Lebok Seberang. Oh, gitu. Lubuk Kecil ni. Bukan Bukit Lubuk Rakit tu lah. Lubuk Rakit lah. Ada orang panggil Lubuk Rakit. Ada orang panggil Lubuk Kecil. Di situ tahun 71 tak banjir. Dia tinggi. Dan diarahkan oleh kerajaan pindah ke Pansenang masa darurat dulu, masa Kemenang. Kerana situ banyak orang Kemenang. Itu asalnya orang Pansenang. Asal daripada asal situ lah. Jadi keluarga Awang Nayek tu lah. Dia keluarga Awang Nayek. Okey. Hari ni berapa kehadiran lebih kurang? Hari ni kita tempah pada catering untuk 300 orang. Tapi jangka gaya je mau lebih. Ya, lebih saya. Lebih. Ingat sampai 350 orang. Dan pernah mencecah sampai 600 orang. Masa perjumpaan kali ketiga di rumah Datuk Anwar. Ini kali keberapa dah ni? Ini dah kali ke-9. Oh, lama. Dan diputuskan tadi akan dibuat 2 tahun sekali. 2 tahun sekali orang. Saya je dah masuk generasi keempat. Tapi ramai di bawah-bawah ni macam Datuk Anwar. Dia dah generasi ke-6. Dia jadi ke-6 ke ke-7 awak. Generasi ke-6 ke ke-7. Ada anak dia 7 lah. Mana dah 7 ke 8 ke 9. 9 generasi. Daripada Awang Nayek tu. Selamat Hari Raya Aidilfitri daripada PKSJ. Maaf lahir dan batin. Okey, bye-bye. Jumpa insyaAllah pada nanti.